Mula pagi dengan senyuman, langkah kaki penuh keyakinan. Di Wellness Hub kita berkumpul, bersama sihat jiwa dan tubuh. Gaya hidup sihat kita kejar, bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga. Jaga makan, jaga minda, tubuh cergas, semangat membara. Di sini kita bina keluarga, saling sokong tak kira siapa. Gaya hidup sihat kita kejar, bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga. Jaga marga, ayo bergerak jangan berhenti, kita mampu capai mimpi. Wellness Hub jadi tempat kita melangkah maju penuh cita. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Ini adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini.
Okey, bye. X-break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat X-break kejap. Oh, okey. Naikkan tangan. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri. Bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi.
seribu jiwa, tiup awan indah dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman-tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekalkan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Facilities yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1, promosi pembudayaan hidup. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton dan pendengar yang mengikuti kami di FB Live di Wellness Hub pada hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa lah untuk join kita punya podcast ataupun sembang santai pada hari ini. Sempena program Serumpun Kasih Aidilfitri 2026 pada tahun ini, saya selaku moderator anda bersama saya panelis kita, Dr. Rana selaku pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Batu Pahat dan saya punya panelis di sebelah kanan saya, Dr. T selaku pegawai perubatan yang menjaga unit SI-HIV di Klinik Kesihatan Batu Pahat. Pada hari ini kami akan merungkaikan dan membincangkanlah berkaitan isu HIV itu sendiri. Mungkin audiens kat luar sana tak tahu apa tu HIV. HIV ni penyakit ke, apa ke? Dan mungkin ada yang tak berapa faham lah HIV ni berkaitan apa. So, kita akan tanya kepada panelis pertama kita iaitu Dr. Rana untuk menerangkan apa itu HIV sebenarnya. Terima kasih Safi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Aidilfitri. Hari ini hari yang Syawal yang ke-13 ya, kita masih lagi meraihkan Aidilfitri dalam kegembiraan. Dalam kegembiraan kita pada hari ini, kita juga kena menambah ilmu kita supaya kita lebih cakna, kita faham tentang realiti kehidupan, kita selami hati pesakit-pesakit kita dan cuba kita berada di lingkungan kehidupan ataupun circle mereka. Kerana mereka ni semua pun berada dalam circle kita, dalam circle kehidupan kita. Berbalik kepada Safi tadi kan, soalan tentang apa itu HIV. Kita kena faham kuman HIV ini boleh masuk ke dalam badan seseorang apabila seseorang itu berisiko tinggi melakukan hubungan seks seperti seks rambang, bertukar-tukar pasangan, dan virus ini masuk ke dalam badan seseorang. Apabila virus itu masuk ke dalam badan seseorang,
dia akan mengalami jangkitan tapi tak serius lah, mungkin demam, dia macam combo, macam kalau kita combo sales kan, Kita simptom biasa lah. dia ada combo penyakit juga, combo sakit, combo demam, batuk, sesama macam virus biasa, ataupun ruam. Lepas tu dia hilang sekejap. Itu tanda awal untuk seseorang itu mendapat penyakit HIV. Kemudian pada satu masa mereka masih lagi melakukan hubungan yang secara berisiko ini, maka satu hari nanti virus ni akan dapat membiak dengan lebih banyak lagi dalam badan, dan kemudian dia akan menyerang semua organ-organ dalam badan dan terutamanya sel darah putih seseorang. Bila sapi dia serang sel darah putih seseorang tu, maka pertahanan badan, immune system lumpuh. Bila dah lumpuh, maka banyaklah penyakit yang boleh masuk. Banyaklah virus, bakteria, parasite pun boleh masuk dalam badan seseorang itu, dan inilah dia peringkat AIDS. Peringkat AIDS ni biasanya dalam 10 tahun selepas seseorang itu mendapat HIV. Bezanya sapi, HIV tu bila kena pada seseorang, dia tak ada tanda penyakit. Kita tak nampak sihat je, tapi dia boleh menjangkiti orang lain ataupun pasangan seks yang dijangkiti HIV itu. Itu bahayanya. Tahu-tahu dah dapat AIDS, dah terlantar kat hospital. Kita tak naklah sampai macam tu kan? So basically HIV ni sejenis virus yang akan menyerang badan kita slowly dan akan merosakkan imun badan kita lah. Betul tu. So bila imun badan kita dah rendah, so nanti penyakit lain senang lah attack dengan kita lah. Senang masuk dalam badan. Dan bahaya juga, peringkat awal kita tak tahu kan. Baik-baik sihat kan dapat AIDS, terpaksa pakai kursi roda, nak berjalan pun tak boleh, semput, ada yang terus dapat sawan. Tu yang bahaya AIDS ni. Selain doktor kata tadi, HIV ni macam zaman sekarang lah, ditransmitkan melalui hubungan seks. So selain penyakit bawaan seksual HIV ni, apa penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh seks juga pada zaman sekarang lah? Betul. HIV adalah salah satu penyakit kelamin. Kita banyak lagi penyakit-penyakit kelamin yang ada boleh dijangkiti seseorang yang berisiko tinggi ini. Contohnya gonoria, penyakit sifilis, penyakit chlamydia, itu antara golongan-golongan penyakit selain daripada HIV yang mudah dijangkiti oleh seseorang yang ada melakukan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit kelamin inilah. I see. Okay, Dr. Rana tadi dah explain pasal introduction HIV ni lah. Okay, kita nak tanya soalan kepada Dr. T pula. Okay, so jika seseorang tu dijangkiti HIV lah, macam mana kita nak buat ujian ataupun kita nak tahu seseorang tu ataupun golongan yang berisiko lah yang membuat seks rambang ataupun seks sama jenis ni untuk nak tahu diri dia tu dijangkiti HIV ataupun sakit-sakit kelamin lain. Selamat pagi semua. Saya Dr. T, pegawai perubatan yang in charge klinik STI penyakit kelamin lah dekat Batu Pahat. Menjawab soalan Safi. Pertama sekali saya nak terangkan apa itu golongan berisiko. So nama singkatan untuk golongan berisiko adalah key population, bermakna mereka berisiko untuk kena HIV. Dan siapakah golongan-golongan yang termasuk dalam golongan berisiko? Pertama, seseorang yang melakukan hubungan seks secara rambang, terutamanya hubungan sejenis, kalau ikut statistik data Malaysia. Hubungan sejenis paling tinggi lah pada zaman sekarang betul. Yang menyebabkan peribahkan HIV. Yang kedua adalah jangkitan daripada berkongsi jarum, especially untuk penagih dadah. Yang ketiga, pasangannya ada HIV. So dia memang senang kena jangkitan sekiranya pasangan tu tidak ambil ubat ART, iaitu antiretroviral therapy. Itu ubat untuk heart. Yang seterusnya adalah jangkitan daripada ibu ke anak. Sekiranya ibu ada HIV dan tak makan ubat. Yang ni adalah golongan berisiko. So untuk golongan-golongan yang berisiko ni, sebenarnya mereka perlu buat saringan untuk penyakit kelamin setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan untuk pastikan mereka clear daripada semua yang golongan berisiko tu lah tadi. Ya, betul. Sebab selalunya yang golongan berisiko ni, walaupun mereka ada penyakit kelamin ataupun baru kena HIV, selalunya mereka tak ada simptom apa-apa. Mereka tak ada tanda, tak ada demam macam orang biasa. Macam Dr. Rana terangkan tadi, simptom awal kita tak tahu pun kita dijangkiti HIV pun tidak kan. Betul.
Jadi walaupun you ada simptom ke tak ada simptom, sepatutnya kena buat saringan. Actually kita ada dua cara untuk buat saringan. Yang pertama, setiap klinik kesihatan ada perkhidmatan untuk membuat semua saringan STD. Yang STD tu apa? STD adalah sexually transmitted disease. Oh, penyakit-penyakit bawaan Ya. seksual tadi tu lah. Kalau seseorang itu datang ke klinik, kalau dia bagi tahu secara jujur dia nak buat HIV test, kita akan bagi dia fast lane terus ke klinik penyakit kelamin. Nanti kita akan tanya tentang sejarah dia, history dia. Lepas tu buat saringan secara fizikal, dan juga dari segi darah kita akan provide test untuk cek untuk sifilis, hepatitis B, hepatitis C, HIV, cek untuk gonoria, cek kencing, buat swab. Kita akan buat full package sekali, pastikan dia clear daripada penyakit kelamin. Okay, so untuk test ni di semua fasiliti klinik kesihatan kerajaan ada provide Ya, percuma ataupun ada bayaran? Percuma. Percuma. Okay, so untuk ujian ni kita ujian macam mana cara dia, kena ambil darah ke, ambil LU macam COVID ke, macam mana? Terangkan sikit tak? Okay, untuk kalau nak cek untuk HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, actually kita boleh ambil darah daripada tangan sahaja. Oh, Dia macam cek gula. Macam cek gula. Ya, Oh, macam cek kecil gula. manis. Ya. Oh, Lepas tu sakit lah. Sikit je kan? sikit je. Lepas tu resultnya akan siap dalam masa 15 minit. And then untuk cek kencing atau swab kita boleh buat untuk gonoria, chlamydia. Ya. Untuk penyakit bawaan seksual lain lah. Ya, betul. Okey, terima kasih Dr. T. So seterusnya saya teruskan kepada soalan kepada Dr. Ana kita lah. Boleh. Okey, jika seseorang tu misalnya katalah dijangkiti HIV. So memang kalau seorang tu dah dijangkiti HIV tu memang dah kira dah macam ada rawatan dia ataupun dah macam reda je lah terima menunggu kematian macam itu. Jangan takut ya. HIV ini ada rawatannya. Jadi jangan risau. Datang je ke klinik kesihatan Batu Pahat ni ataupun klinik-klinik kesihatan yang lain. Kita semua ada menyediakan perkhidmatan secara percuma untuk rawatan ARV ni. Tapi anda semua macam Dr. T kata tadi, kena datang, kita buat ujian pengesahan, kita confirmkan yang betul-betul status anda adalah jika HIV positif, kita akan buat saringan confirmation, pengesahan. Ya, untuk HIV positif. Yang lain-lain tu kita boleh terus bagi treatment melalui ujian yang telah dibuat tadi. Contohnya macam penyakit gonoria kan, kita ada rawatan antibiotik, sifilis pun ada rawatan antibiotik. So tak perlu risau. Okay, untuk apa yang diajukan oleh Encik Safi tadi tentang rawatan HIV, rawatan jangan confuse rawatan dan pencegahan. Okay, rawatan, betul, rawatan ni untuk HIV positif yang telah disahkan ujian darahnya dia adalah pesakit HIV positif. Biasanya kita bila berjumpa dengan doktor ataupun NGO, kita akan berikan kaunseling, kita akan ajar macam mana nak makan ubat, macam mana nak ambil ubat, sebab ubat untuk rawatan HIV adalah sepanjang hayat, tak ada stop-stop, tak boleh berhenti-berhenti, tak boleh separuh jalan. Once dah kena, makan je lah ubat untuk memastikan virus tu dalam keadaan yang terkawal. Ya, betul. Terkawal maksudnya suppress. Suppress maksudnya beban virus tu undetected dalam darah. Maksudnya bilangan virus tu sangat-sangat sedikit. Sebab masih ada tapi rendah lah. Ya, sangat rendah. Dia macam dormant ataupun tidur, tak aktif, tak membiak. Sebab kita tak nak dia terus jadi AIDS. Tu tujuan rawatan dia. Jadi rawatan ni macam Dr. T kata tadi, dia panggil ART, antiretroviral therapy, ataupun nama panjang dia highly active antiretroviral nama-nama HIV ni, rawatan HIV. Nama umumnya. Tapi untuk yang mana mungkin dah ada ilmu sikit kan tentang HIV ni, pernah dengar tentang pil biru kan? Pil biru tu adalah salah satu rawatan. Pil biru kan? Dia ni panggil term yang digunakan dalam golongan-golongan ni lah. Ya, betul. Pil biru tu sebenarnya ada dua langkah. Satu untuk rawatan dan satu lagi untuk pencegahan. Tapi untuk rawatan dia berbeza. Sebab tu dia panggil HAT tadi, highly active. Sebab dia ada kandungan 3 jenis antivirus yang kita gunakan untuk melawan virus HIV ni. Kalau untuk pencegahan, pil biru juga tapi hanya 2 antivirus. Jadi jangan confuse, jangan share-share ubat.
Okay, dapatkan specialist punya nasihat, dapatkan doktor, pakar dan juga pegawai perubatan punya nasihat dan mereka yang arif lah tentang penyakit ini. Dapatkan ilmu yang betul. Itu dia Safi. Okey, terima kasih atas penerangan Dr. Ana. So, berbalik kepada Dr. T, saya nak tanya sedikit soalan lah. Okey, macam Dr. T terangkanlah tadi, untuk kita nak tahu seorang tu jangkiti HIV ataupun tidak, ada ujian-ujiannya lah. Okey, tapi disebabkan HIV ni kan penyakit bawaan seksual. Bukannya macam kecil manis darah tinggi. Kira benda ni macam cerita di sebalik kain lah, macam sensitif sikit. So kalau macam seorang tu dia rasa dia dijangkiti HIV ataupun dia di dalam golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti HIV. Macam dia nak datang KK kan, dia rasa macam malu. Takkan aku nak datang kaunter, aku cakap saya nak buat test HIV lah. Mungkin ada certain macam ada stigma lah dalam kalangan masyarakat kan, macam malu. So, ada ke cara lain yang macam membantu golongan-golongan ni untuk mendapatkan rawatan secara tanpa ada stigma ataupun senanglah terus untuk memudahkan diorang untuk mendapatkan rawatan? Okay. Actually, kita ada perkhidmatan NGO. Dia bawah Intan Life Zone dan juga PrEP Navigator dekat klinik kesihatan. Terutamanya kalau dekat Batu Pahat, dekat KK Batu Pahat, actually kita ada KK model. Okay. KK model tu apa? Ya, KK model adalah kita punya kolaborasi antara NGO dengan KKM untuk membantu golongan yang berisiko untuk mendapatkan saringan dengan rawatan. Okey, selalunya kalau klien-klien mereka macam stigma diri, so mereka rasa mereka takut orang guna mata yang berbeza untuk layan mereka kan, pandangan mereka kan. Jadi kita akan bagi nombor telefon NGO. So mereka boleh contact NGO ni untuk buat saringan dekat luar. Maknanya di luar klinik. Okay. So test kit semua akan dibawa daripada klinik keluar. Okay, mereka NGO semua dah di-train. Mereka memang ada sertifikat untuk buat test. Jadi betul punya, legal punya lah. Yes, bukannya tipu-tipu punya. Yeah, okay. Mereka memang legal. Okay, dan actually kalau tak sangkut apa-apa, setiap 3 bulan kita akan offer mereka bagi appointment untuk buat test dengan follow up. Sekiranya sangkut, contohnya sangkut STI ke, sangkut syphilis ke ataupun HIV, dia NGO tu akan escort patient tu bawa ke klinik untuk dapatkan rawatan. So even first step pun kadang-kadang NGO tu akan approach klien lah. Ya, betul. Orang yang nak buat test ni kat luar. So tak ada isu stigma ke malu lah. So at least dia orang yang berisiko tu berjaya untuk dapatkan rawatan lah. Okay. So contohlah, seperti macam Dr. Ana terangkan tadi, kalau seseorang tu dijangkiti HIV, ada rawatan-rawatan dia lah. So sekiranya lah ada orang, klien lah kita panggil lah, datang membuat test ujian dan disahkan negatif. Tapi dia masih mengamalkan gaya hidup golongan berisiko tu tadi. So, sebagai langkah preventif kan, ada ke? Ke memang tak ada macam mana? Actually kita ada perkhidmatan untuk PrEP. Okay, PrEP PrEP adalah dia pre-exposure prophylaxis. Maksudnya kita ada 2 cara untuk makan ubat PrEP tu untuk elakkan daripada kena HIV. Okay. So PrEP tu ubat untuk mengelakkan seorang kena HIV. Ya, untuk selalunya kita khaskan inclusion criteria dia adalah golongan yang berisiko, yang mengamalkan seksual secara gambang dan dia pun tak tahu status partner dia macam mana. So sometimes dia rasa insecure tapi amalannya masih lagi going on. Jadi kita akan bagi ubat PrEP. So kita akan suggestkan untuk klien-klien yang datang buat saringan tu, kita akan offer dia sama ada dia nak makan daily PrEP ataupun on demand PrEP. Okay. Daily PrEP adalah makan ubat ni untuk elakkan HIV setiap hari. Kalau dia punya sexual activity macam lebih daripada sekali 2 kali sebulan. Okay. Kalau yang jarang ada sexual activity tapi rasa takut. Masih melakukan. Yes, masih melakukan. Actually kita boleh bagi on demand PrEP. Okay, maknanya dia perlu makan ubat tu at least 2 jam sebelum seks dengan sehari selepas dan sehari selepas. So 4 tablets at one cost. So 99% selalunya dia akan elakkan daripada HIV. Tapi PrEP tu adalah untuk elakkan HIV sahaja. Untuk penyakit kelamin yang lain, gonoria, sifilis masih boleh kena. Sebab tu kita akan suggest untuk double barrier. Maknanya kondom dengan ambil PrEP sekali. So PrEP tu basically kalau yang kena makan hari-hari lah dengan on demand. Hari-hari tu tak kisahlah makan pagi atau malam ke. Kalau boleh tak kisah seperti lah, yang penting makan.
kalau boleh kita fixkan satu masa malam, contoh dia nak tidur pukul 12, kita suggest lah mungkin pukul 10, 11 dia dah rehat, dah comfortable, dah nak tidur tu dia telan sedikit. Kalau boleh set timer, pill reminder untuk makan ubat. Selagi berisiko, makan je setiap hari. So selalunya mungkin bila start ubat tu dalam masa 2 minggu pertama akan ada sedikit simptom, contohnya macam loya, rasa nak muntah, rasa penat sikit, pening sedikit. Tapi bila dia dah biasa dengan ubat tu, selalunya tak ada problem apa-apa. Okay, so macam kita makan ubat PrEP tu lah untuk mengelakkan macam seseorang tu di HIV. Ubat PrEP ni dia ada side effect ke selain loya batuk tu, ataupun untuk long term kalau memang seseorang tu dia memang berisiko lah dalam golongan tu, dia makan je ubat PrEP tu, lama-lama dalam badan dia ada side effect apa-apa macam merosakkan buah pinggang ke, merosakkan organ lain ke. Okay, yang first time kalau klien datang untuk PrEP, kita akan cek darah dia secara penuh untuk semua jenis penyakit kelamin dan juga kita akan cek untuk buah pinggang dengan hati. So kalau baseline buah pinggang hati dia okey, tak ada masalah, selalunya tak ada problem untuk teruskan ubat PrEP. Dia tak akan efek pada buah pinggang. Okay, so basically selamat lah ubat ni. Dan efeknya 24 jam akan clear daripada badan, so tak perlu takut tentang sakit baki ubat tu lah, side effect secara panjang. So dalam 24 jam dia akan straight out daripada badan kita. Okay, terima kasih Dr. Teh. Satu lagi soalan lah. Okay, berdasarkan statistik lah. So waktu sekarang ni, zaman sekarang ni, HIV mudah dijangkiti memang sebab apa? Memang sebab seks bebas lah. Ya, betul. Statistik seks bebas lah. Okay, kita teruskan kepada Dr. Ana. Okey lah, kan daripada statistik HIV disebabkan masalah apa? Seks rambangan. Okey, kalau lah seorang tu pada satu saat nanti telah insaf lah ataupun kembali ke bagan jalan. Okey, dia ingin Alhamdulillah. Okey, dia ingin mendirikan rumah tangga lah. Okey, tapi dia dah dijangkiti HIV. Dan doktor kata HIV ni boleh disebabkan melalui seksual. So jika seorang tu dia lelaki lah dijangkiti HIV, dia nak berkahwin lah. So ada harapan ke untuk dia mendirikan rumah tangga? Ada kesan kepada isteri ataupun anak dia ke untuk dijangkiti HIV? Okay, so boleh terangkan sedikit. Okay, jangan risau penonton semua. Kalau ikut pengalaman saya dah ada dalam 8 orang, orang kata orang cucu lah 8 orang. 8 orang yang HIV dan berkahwin. Ya, betul. 8 orang cucu. Maksudnya cucu tu sihat, tak ada masalah pun. Mungkin salah seorangnya lah. Contohnya suaminya kan, macam Sapi cakap tadi. Suaminya adalah pesakit HIV positif, makan ubat, virus dia dah suppress, dah tak aktif dalam badan, virus dia not detected, dia berkahwin selepas makan ubat lebih kurang setahun, virus dia dah tak aktif sehingga 2 tahun dan dia ingin berkahwin. Dia berkahwin, isteri dia bebas daripada penyakit HIV, apatah lagi anaknya. Jadi jangan risau, ada harapan yang cerah untuk pesakit-pesakit HIV sekarang untuk berkahwin, tak ada masalah. So suami tu masih positif HIV, cuma dia punya apa orang panggil viral load lah, kadar dia punya virus dalam badan tu rendah sebab dia makan ubat had. Ubat had tu sangat penting untuk makan hari-hari. Dan pasangannya pun kita kena buat sering kesihatan jugalah untuk make sure bebas daripada HIV. So benda ni possible lah, memang berlaku in real life juga. Real life. So itu kita cerita pasal isteri dia lah, kita boleh mengelakkan daripada kena HIV jika pasangan suaminya tu makan ubat. So jika dia tak ada kain satu nanti, macam isteri dia mengandung lah. Okay, mengandung dan bersalin. Okay, so boleh ke pasangan yang begini mengandung seperti biasa, bersalin seperti biasa ataupun menyusukan ke anak dia, dan anak dia ada chances untuk dihidapi HIV ataupun tidak? Kita ada situasi kat sini kalau ada pesakit HIV yang di kalangan lelaki, makan ubat tak pernah putus, viral load dia suppress, dia panggil U equals to U, undetectable equals to untransmissible. So maksudnya tak berjangkit pun pada isteri. U equal to U U equal to U. Itu satu tagline yang kena ingat lah, U equal to U. Bila si isteri katalah dengan rezekinya kan dapat hamil, InsyaAllah isteri tak dijangkiti dan anak dalam kandungan pun tak dijangkiti. Tak ada isu, tak ada masalah sebab isteri memberi sokongan kepada suami yang HIV positif tadi untuk makan ubat secara harian tanpa putus.
Alhamdulillah lah mereka tu tergolong dalam golongan HIV ni yang negatif lah untuk isteri dan anaknya. Tetapi kalau dalam situasi di mana isterinya pula HIV positif, dia agak berbeza sikit lah. Okay, ni isteri HIV positif, suami clear. Suami so clear. Kalau macam tu, Kalau macam tu, isteri memang sama juga macam yang lelaki tadi, suami tadi kena makan ubat secara harian tanpa putus, dan biasanya apabila virus dalam badan tu di bawah 50, dia boleh bersalin secara normal, secara biasa. Dah tak perlu dah kena operation ke, nak kena pembedahan ke, nak kena Caesar, kecuali kalau dia ada indikasi lain lah yang perlu. Penyakit lain lah. Penyakit lain. Contoh baby besar, memanglah tak boleh bersalin biasa kan. Darah tinggi tak terkawal ke kan. Betul tu. So anak yang lahir tu pula akan diberi pemantauan dari segi kita buat pemeriksaan darah, dan mungkin akan diberi juga rawatan untuk tempoh yang terdekat sahaja, contohnya 6 bulan macam tu. Dan biasanya apa yang saya dapati daripada pesakit-pesakit saya, mereka semua adalah HIV negatif untuk anak-anak yang ada ibu yang dijangkiti HIV positif tadilah. Tu dia. Okay, so kita dah cerita pasal yang positif HIV ataupun suami lah balikan anak. Boleh saja normal ke dia kadar virus tu rendah dan terkawal lah. So bila ibu tu dah bersalin, anak dah keluar, mestilah automatik kan ibu tu ada susu badan, betul tak? Betul. So ke ibu yang macam tu, boleh ke dia direct breastfeed anak dia ataupun tidak digalakkan, ataupun ada ubatan dia ke? Okey, untuk ibu-ibu di sana yang dijangkiti HIV positif, sebenarnya anda boleh menyusukan anak dengan susu ibu, tapi ada banyak syarat yang anda perlu ikuti. Dia agak remeh lah. Anda kena berjumpa dengan pakar kanak-kanak, pakar pediatrik, anda kena berjumpa dengan pakar psikiatrik. Lepas tu anda kena banyak appointment, remeh lah sebenarnya. So kita tidak menggalakkanlah untuk penyusuan susu ibu. Sebenarnya kita akan beri susu botol ataupun susu formula secara percuma selama selama hingga 6 bulan hingga 2 tahun bayi tersebut. Percuma untuk susu ibu untuk ibu-ibu yang dijangkiti HIV positif. Dan kemudian memanglah susu tu bengkak kan. Nanti takut payudara bengkak, kita akan bagi ubat untuk memutuskan pemberian susu ibu. Jadi tak adalah bengkak. Jangan risau, semua ada ubatnya. Tak perlu risau lah. So sekarang zaman pun dah moden, dah banyak ubat yang untuk membantu kita lah. Okay, seterusnya. Tadi Dr. Ana dah explain lah pasal ibu tu. Dan kita tengok macam zaman sekarang lah. Seperti yang doktor semua bincangkan, HIV ni disebabkan seks rambak ataupun pergaulan bebas lah. So yang kita risau ni nantilah anak-anak kita kan, golongan-golongan muda ni kan. Okey, macam mana? Ada ke langkah ataupun inisiatif kerajaan untuk kasih pendedahan ke, untuk prevention kepada golongan-golongan muda ni, agar untuk elakkan dia daripada terlibat dengan masalah sosial ni? Okey, Dr. Tir. Trend sekarang lah, dia menunjukkan isu sosial ni isu sosial kan zaman sekarang lah. Sebab Gen Z, lepas tu Gen Alpha, lepas tu terdedah kepada YouTube, internet, Roblox, semua-semua ni. So kita tak boleh elak dan kita tak boleh ban semua benda ni. Jadi education kepada kanak-kanak sebenarnya sangat penting. So actually kerajaan kita, untuk KKM kita ada program namanya ProStar. Program Sehat Tanpa AIDS Remaja. PRO program Sehat T tanpa AIDS. AIDS Remaja. Ya, betul. Jadi untuk bahagian kesihatan, so kita akan pergi ke sekolah rendah, dan sekolah menengah dengan IPT untuk membagi awareness kepada budak-budak student. Untuk sekolah rendah, selalunya kita akan masuk ke sekolah untuk bagi ceramah dengan games, untuk ceramah tentang sentuhan yang selamat. Sentuhan selamat ni untuk sekolah rendah lah. Mana yang boleh sentuh, mana tak boleh sentuh lah. Kadang budak-budak ni sembarang je. Ya, betul.
So kita kena ajar yang basicnya dulu, tak begitu detail lah, supaya mereka tahu apakah gap antara lelaki dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Okey, so yang tu untuk sentuhan selamat dan tidak selamat. Sekolah rendah lah. Ya, untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah pula, kita bagi advance sedikit, yang sentuhan selamat tidak selamat masih kena emphasize. Tapi kita akan Still explain. ada juga dalam sekolah menengah. Ya, kita akan explain lebih kepada apa itu penyakit HIV, apa itu penyakit kelamin dan kepentingannya kita kena elakkan daripada penyakit-penyakit ni. Adalah. Program tu memang dilakukan di sekolah-sekolah menengah untuk bagi pendedahan lah. Yes. Yalah, sebab budak sekolah menengah sekarang bukan macam kita dulu. Ya, Diorang betul. advance, ada handphone, internet kan. So benda tu mudah, benda-benda yang tak elok ni mudah sampai kat diorang lah. Ya, betul. Mereka So tadi apa langkah kita kat sekolah menengah, apa kita buat? Okey, langkah dekat sekolah menengah selalunya kita akan buat kem kesihatan. Lepas tu kita akan bagi ceramah dekat semua. Exposure lah. Bagi exposure dululah tentang semua benda ni dan kepentingan untuk elakkan daripada first untuk hubungan seks secara rambang, lepas tu untuk protection tu penting. Kena lindungi diri sendiri. Zaman Jangan sekolah, terpengaruh daripada kawan-kawan sekolah. zaman sekolah menengah ni lah zaman yang kita dah start untuk yelah, rebellious kan. Rebel, Nak freedom berontak. lah. Ya, nak So benda ni kadang-kadang dia restrict parents daripada untuk involve dengan anak-anak dia kan. So, lepas tu terikut-ikut pula dengan Betul. kawan dia. Betul, kat zaman sekolah menengah dan kat IPT ni lah yang masalah sosial tinggi di kalangan mereka kan. Dengan orientasi sekolah bila masuk form 1. So, learn to say no. Okay. Kalau ada masalah, kena bagi tahu dekat kaunselor, guru besar ataupun family member. Saya tambah sikit lah, ibu bapa tu sangat penting. Apa-apa family dulu. Family yang tentukan. Ya, dia kena tahu siapa kawan-kawan anak-anak mereka kan, dan penggunaan gadget di dalam rumah tu pun kena pantau. Sekarang ni kan maklumlah Safi Dr. T, swipe dating. Betul, banyak sangat apps bukan. Swipe je, lepas tu terus dating, terus buat hubungan seks. Tinder. Apps banyak sangat. Ya. So, kita susah nak hadkan budak-budak ni. Sekarang apa-apa pun smartphone kan. Budak form 1 pun ada smartphone, darjah 6 pun. So bila diorang didedahkan dengan gadget-gadget yang tanpa awan, senanglah anasi-anasi jahat apps ni nak masuk dengan diorang kan. Mereka lagi pandai daripada kita. Jadi kita kena pantau sikit. Lepas tu handphone, sometimes ada setengah apps tu boleh di-block. Boleh? Boleh di-block, kita boleh monitor daripada jauh. Tapi benda ni biasa anak-anak yang tahu. Kita sebagai parents yang tak tahu. Kena buat parental control jugalah. Betul. So apa-apa development anak tu kita kena tahulah kan. Pasal dia punya social life semua. Dan sekolah menengah, actually less than 18 years old kita tak boleh buat saring. Jadi bawah 18, kira bawah umur. Jadi kita cumanya boleh emphasize on awareness dengan elakkan benda-benda yang tak baik lah. So, hobi yang tak bermanfaat. So, emphasize on gaya hidup sihat. And then kalau untuk bahagian IPT pula, so kita offer untuk buat saringan secara voluntarily lah. So maknanya mereka sukarela untuk buat saringan untuk semua jenis penyakit kelamin. So masa kita masuk ke universiti, kita ada bagi ceramah tentang HIV, tentang penyakit kelamin, tentang safe sex. Lepas tu yang orang-orang yang berisiko ataupun student-student yang berisiko, kita akan galakkan dia untuk datang ke klinik untuk buat saringan secara berkala. Dan kalau perlu, kita akan bagi PrEP. So PrEP 18 tahun ke atas kita boleh bagi. Baru boleh start. Okay, I see. Kalau 18 tahun ke atas ni, dia tak ada masalah sebab mereka dah boleh independen, dah boleh kita buat saringan ujian, kita dah boleh berikan rawatan. Tetapi yang bawah 18 tahun yang tertakluk pada undang-undang, perlu kebenaran ibu bapa. Bawah 18 tahun ni sebenarnya parents kena ambil important role lah. Kita nak pantau anak-anak dia kan. Kita nak lebih-lebih pun sebagai orang luar tak boleh juga. I see. So, ada penambahan daripada apa? Dr. T ke? Dr. Ana? Apa nak kupas? Tambah ke? Bagi saya lah kan, mereka-mereka yang berisiko di luar sana, kalau yang belum terjebak, jangan terjebak. Tolonglah jangan terjebak. Ataupun ada hubungan yang setia. Bukannya seks yang rambang. Dan kena tahu siapa pasangan anda tu. Kena tahu penilaian tentang risiko kesihatannya. Mungkin dia sendiri ada penyakit bercangkit. Kena screen. Orang kata apa? Scan dulu. Kena alert lah dengan pasangan masing-masing. Ini yang bagi anda berkahwin lah. Sebab zaman sekarang
memang macam-macam Ha. masalah yang berlaku kan. Macam saya kata tadi kan, swipe terus dating, swipe telefon terus dating kan. Itu dah dating tu kena tahu dulu apakah pasangan anda tu mungkin seseorang yang berisiko yang boleh menularkan penyakit kepada anda sendiri. Itu pesanan. Okey, kita ada soalan daripada kita punya viewer. Kita ada soalan sikit kita nak tanya. Okey, mana ni? Okey, soalan dia daripada Syukri Hashim. Bagaimana nak detect seseorang itu sebenarnya ada sisi gelap dalam kurungan homo, terutama di kalangan pelajar ataupun profesional sendiri? Sebab kita ni terlalu berprasangka baik hingga menafikan apabila diberitakan seseorang itu ada HIV akibat kelakuan sumbang. Okey, so macam mana kita identify? Dr. Anan kan, Dr. Teh, berdasarkan pengalaman berjumpa dengan pesakit ataupun klien-klien seperti ini. Terima kasih kepada yang bertanya. Ada juga banyak soalan ya. Soalan panas juga ni. Panas soalannya. Sensitif ni. Okey. Tak apa, Tapi kita tak apa. cuba. Kita akan lurung kaitkan juga sebab ini memang benda yang berlaku sekarang Ini kan. yang realiti kehidupan dan kehidupan sama ada masyarakat kita, circle kita, patient Mungkin kita. kita tu ahli keluarga kita ataupun saudara kita ataupun kawan kita sendiri, golongan terdekat kan. So kita kena concern lah benda ni. Okay, untuk mengesan seseorang secara fizikal, secara luarannya, secara scan daripada luar tu, Susah. Boleh ke? Susah nak kan? tengok. Kita tak boleh nak bezakan ini straight, ini Bengkok-bengkok. bengkok je. Memang susah. Okey. Betul. Untuk mengenali mereka dengan lebih rapat, kita kena selami hati mereka, kena tahu apa tu tentang diri mereka, Kena tingkah pandai laku tackle lah, mereka. cerita. Kena pandai tackle. Kalau sekali pandang je memang kita susah nak tahu sama ada mereka ni straight ataupun bengkok-bengkok tadilah. Tapi macam saya tekankan tadi, kita tak perlu ada stigma prasangka yang negatif pada seseorang itu. Yang kita boleh buat dalam beri sokongan. Moral support lah, moral support. Ya. Benda tu memang salah tapi kita tak boleh nak terus judge dia macam tu. Betul. Sebab benda ni kadang-kadang daripada lahir pun memang naluri dia dah berbeza sikit kan. Walaupun zaman sekarang ramai yang memang kita nak kata pilihan masing-masing. Ya. Kadang-kadang memang pilihan masing-masing untuk berpindah kepada sesama jenis macam tu. Dari segi klinikal pula, bila mereka datang jumpa kita untuk sakit lain, contohnya macam demam, batuk sesama ke, sometimes you dapat sense. Tapi kalau kita build rapport yang baik, actually mereka akan meluahkan perasaan mereka. So diorang akan expose sendiri dia lah. akan expose sendiri dan kita akan offer untuk buat saringan secara berkala. At least mereka pastikan mereka clear daripada semua penyakit hamil. Sebab penyakit-penyakit ni adalah penyakit berjangkit. Dia akan jangkit pada orang lain. Jadi kena sentiasa buat saringan lah. Memang daripada luaran tu kita tak boleh nilai lah. Okey, mungkin zaman dulu kita boleh nilai macam seorang tu jika perwatakannya sedikit lembut atau menyerupai wanita, mungkin kita boleh judge lah dia ni. Tapi sama sekarang memang dah tak boleh kan. Memang golongan tu kita dah tak boleh judge dah. Memang even kadang-kadang orang kita tak sangka pun dia sebenarnya dalam golongan yang berisiko. So apa-apa pun kita kena cubalah selami hati mereka. Sebab kita bagi nasihat takut kan. kalau kita judgemental pada mereka, mereka akan terus lari, hilang dan end up dengan AIDS. Bila dah AIDS kita terlantar tak di nak. hospital. Kita AIDS tak tu nak boleh sampai membawa ke maut level kan. macam tu. Ya, betul tu. So mungkin lah jika, ialah sebab benda ni macam sensitif sikit kan. Bila seorang tu dijangkiti HIV ataupun AIDS lah. So HIV ni doktor dah explain tadi, dia dijangkiti macam lah. So jikalah kita dah tahu ada saudara kita ataupun kenalan rapat kita dijangkiti HIV. Okay. Contohlah kalau kita makan sama dengan dia kan, kiranya kita macam ni benda biasa lah, berkongsi sudu ataupun dia dah ambil lauk, dia kena bibir dia sikit, tu kita makan, kena idea kita, so boleh jangkit ke? Berkongsi makanan. Berkongsi makanan. Tidak akan berjangkit virus HIV itu kepada seseorang yang berkongsi makanan atau bersuap-suapan, bercium-ciuman. Idea tak lah. Tak ada, idea tak ada, nyamuk pun tak ada. Jangan risau, sekarang kan nyamuk Aedes banyak, demam denggi meningkat kan, nyamuk pun tak boleh bawa virus HIV. So kita tak perlu ada stigma lah. Tak perlu Kita ada boleh stigma. makan bersama. Even kalau macam kita tahu ahli keluarga kita HIV kan, kita bagi support lah. Kita bagi support, Jangan sokongan. asingkan dia. Ya. Dan bawa mereka check up lah. Kalau mereka nak kan lagi bagus. Sebab kita ada NGO, kita ada klinik kesihatan. I see. So kita boleh simpulkan lah kita punya sembang santai pada hari ini. Ada soalan lagi? Ada soalan? Oh, ada soalan lagi? Okey, kita teruskan. Daripada Hasif Hussein. Okey, boleh ke pelajar bawah 18 tahun datang sendiri untuk buat saringan? Okey. 18 dan ke atas. 18 ke bawah? 18 ke bawah. Dah cukup 18? Tak.
Tak Tadi cukup apa? 18. Bawah 18. Oh, bawah 18. Okey, kalau bawah 18 tahun sebenarnya perlu consent ataupun permission daripada ibu. So, family pun kena tahu lah. Family ataupun adik-beradik yang lebih daripada 18 tahun. Oh, I see. Jadi mereka kena bagi consent untuk kita Saudara boleh, cek saudara? darah. Saudara tak boleh. Adik-beradik Kena ataupun direct parents yang parents. ada blood relation Yang lah. ada blood relation untuk bagi consent untuk dia buat saringan. Ya, kalau dia berisiko lah. Oh, tapi kita memang kena jujur dululah dengan Ya. parents ataupun adik-beradik kita yang kita dalam golongan berisiko tu. Yang tu actually sebenarnya kekangan yang kita ada lah sekarang. Bawah 18, walaupun mereka ada kegiatan berisiko, tapi mereka tak berani nak bagi tahu Itulah, sebab family. kadang-kadang budak sekolah ni dah di-groom daripada kecil tau. So, diorang memang dah terlibat dengan aktiviti-aktiviti macam ni, tapi disebabkan dalam benda benda macam ni susah. Sebab bila dah lebih 18, mereka dah dewasa, pandai-pandai lah kan. Ya, betul. Okay. So, ada soalan lain ke? Daripada kita punya viewers ni, kita nak tengok. Okay, viewer jangan keluar dulu kan. Stay tune sampai habis. Nanti ada sijil kehadiran untuk kita QR. So, mana yang kerja government tu dapatlah CPD point. Oh, semua? Okay, semua dah dapat. Okay, see. Okay, ada ni soalan ke? Tak ada. Okay, so kita dah sampai penghujung kita punya sembang santai ni lah. Okay, so jika ada apa-apa soalan berkaitan penyakit bawaan seksual ni ataupun HIV, jangan segan lah, boleh je datang klinik. Cakap je memang saya nak buat saringan. So, kita memang ada doktor yang khas lah. Macam Dr. T untuk consult korang yang berisiko ni. Dan Kita memang ada FB. kita ada FB juga. So, Promote boleh sikit. FB kita punya page. Wellness Hub dengan Klinik STI Klinik model. STI model. Klinik Kesihatan Batu Pahat. Korang boleh follow kat situ. Nanti kat situ kita akan update info-info berkaitan STI Dan nak buat ni temu lah. janji pun boleh. Jangan risau. Benda ni jangan risaulah sebab benda ni jangan ada stigma dalam diri lah. So, kita nak buat kesimpulan sikit. So, macam kita punya audience semua dah faham pasal HIV. HIV tu apa, this virus, dan jangan risau, ada ubat yang untuk tak boleh membunuh lagi. Kita tak jumpa lagi ubat yang boleh membunuh, cuma boleh kontrol dia punya peribakan. Dan kita boleh suppress virus tu dalam diri kita. Dan kalau seseorang tu dijangkiti HIV, macam kita punya panelis cakap tadi lah, ada rawatannya dan siapa yang positif HIV tu kena ambil rawatan. Sebab bila tak diambil rawatan, nanti lama-lama sampai stage AIDS. AIDS tu memang dah peringkat akhir HIV ni lah. Dan bila dah AIDS tu memang akan serang badan kita memang dah teruk lah nanti. So sampai AIDS, korang boleh dapatkan rawatan. Dan jika korang dalam golongan berisiko tetapi HIV negatif, pun ada ubat-ubat prevention untuk mengelakkan dijangkiti HIV. Betul? Okay. So, jangan risau. Memang ada ubat dia. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya lagi lah. Jangan keluar dulu nanti ada scan QR. Okay, kalau ada soalan. Okay, tak ada. Okay, itu saja. Terima kasih daripada saya, Encik Safiuddin sebagai moderator anda pada hari ini. Dan Dr. Ana selaku pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Batu Pahat, dan Dr. T selaku pegawai perubatan yang in charge lah unit STI HIV ni. Okay, so let's say lah korang datang ke Klinik Kesihatan Batu Pahat, korang nak buat saringan HIV, nanti Dr. T yang akan attend korang. Okay, so dan kalau misalnya lah korang didiagnose sebagai HIV, dan Dr. Ratna yang akan attend korang. So jangan risau. So doktor-doktor ni okey je, santai je. Okay, so kita akhiri kita punya sembang santai ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye. Stay tahu ada scan. Mula pagi dengan senyuman, langkah kaki penuh keyakinan. Di Wellness Hub kita berkumpul bersama sihat jiwa dan tubuh. Gaya hidup sihat kita kejar bersama usaha tak pernah pudar. Batu Pahat
Gaya hidup sihat kita kejar, bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga. Jaga maga, ayo bergerak jangan berhenti, kita mampu capai mimpi. Wellness Hub jadi tempat kita melangkah maju penuh cita. Gaya hidup sihat kita kejar, bersama usaha tak pernah pudar. Batu pahat jadi saksi setia, kita bangkit kuat penuh tenaga.